Ku ingin dia tahu belum mengaruhku dika. Sanggup buat apa je untuk kau tahu? Bagi tu, bagi ni. Itulah. Aku tak faham dia. Aku dah anggap dia macam kawan tapi dia still tak faham bahasa. Aku rasa dia tu dah obses sangat dengan kau dia. Sebab tu dia sanggup buat apa je sampai rosakkan masa depan dia sendiri. Itulah, dia tu jenis manusia yang tak boleh terima kenyataan. Itulah dia. Aku harap dan aku doa sangat tak ada siapa lagi dah kacau rumah tangga kau. InsyaAllah. Penat tau. Tapi thank you sebab tak pernah berhenti doakan untuk aku. Ni suami kau tahu ke kau datang sini? Tahu. Tapi dia tak ada. Dia pergi on duty. Pergi Tokyo. Wow. Sebelum aku singgah rumah Umi, aku singgah rumah kau dulu. Rajin ni singgah. Ni aku nak tanya. Selepas kita graduate nanti, apa plan kau? Kau nak jadi suri rumah ke? Nak sambung kerja? Tak fikir lagi lah. Kau? Aku, Papa aku dah suruh aku kerja dengan dia dah. So, kau rasa? Okey lah tu. Okeylah, tengoklah macam mana nanti. Apa benda kau nak cakap dengan aku ni? Cepatlah. Tak ada masa ni. Jap. Sebelum kau belanja aku ni kan, apa kata kau bagi kat aku 300 dulu? Ada? Kau ni. Kalau kau kerja, boleh je aku nak transfer. Dan memang sah-sah kau boleh bayar balik. Lah, kau ni pun kecoh lah. Apa benda kau nak cakap ni? Cakap lah. Macam ni, Zack. Pusat servis kereta dekat tempat aku kerja sekarang ni tengah cari orang. So, kalau kau nak kerja, aku boleh tolak ijaz. Kau nak suruh aku kerja bengkel? Bengkel kereta Dengan minyak hitam, kotor-kotor semua tu. Tak nak aku. Dia kerja lah. Kau ni. Banyak betul alasan kau kan? Kerja dekat bengkel kereta tu tak semuanya part kotor lah. Kau boleh kerja dekat bahagian lain. Sama je lah. Bahagian apa pun. Kerja dia, nama kerja tu buruh kasar. Betul? Sekurang-kurangnya tangan dia orang tu lagi bersih tau daripada tangan kau ni. Asyik-asyik nak minta je. Kau ni ayat boleh tahan juga. So macam mana? Kau nak cuba tak? Abang Rhea tanya tu apa? Kenapa tak jawab? Ria, abang boleh explain. Explain apa abang? Abang janji dengan Rhea, abang takkan layan perempuan lain belakang Rhea. Tu apa? Mana ada abang lain perempuan lain belakang Ria. Ria, dalam ni semua gambar-gambar abang 5 tahun lepas dengan... Dengan ex-girlfriend abang. Ria, but trust me Ria, abang tak ada intention nak simpan semua barang ni Ria. Abang lupa nak buang je. Lupa? Ya ke abang lupa? Kan abang sayang sangat dengan perempuan tu sampai abang sayang nak buang. Yelah, kenangan dengan ex-girlfriend kot. Mana boleh buang macam tu? Ria, jaga sikit mulut Ria. Kenapa, salah ke? Ya, salah. Dan abang tak suka Ria tuduh-tuduh abang macam ni. Tuduh? Ria cakap benda betul kan bang? Kalau betul abang dah lupakan pasal perempuan tu, abang dah buang dah semua ni. Macam yang abang cakap dekat Ria tadi, Ria. Abang lupa nak buang gambar-gambar ni, Ria. You're a liar. Okay, how come selepas 5 tahun abang dah lupa? Abang ni Ria bodoh ke apa? Ria, tolonglah percayakan abang, Ria. I'm telling you the truth, Ria. Kau dah balik betul lah tu. Aku memang ada benda nak tanya kau ni. Apa lagi? Ni, nama tempat kerja lama kau masa kau jadi pramugari tu apa? Dah kenapa abang tiba-tiba nak tahu pula? Aku mood tengah baik ni, kau janganlah buat pelik-pelik muka macam ni. Aku tanya tu, jawab je lah. Tak adalah. Dulu bukan main tak nak tahu. Tiba-tiba sekarang ni nak tahu pula. Oh yelah. Dulu sibuk pasal duit kan? Kau boleh tak? Bila mood aku tengah baik ni, kau tolonglah tak payah nak sindir-sindir aku macam ni. Boleh? Bila aku tanya tu, jawab je lah. Apa yang susah sangat ni?
Tak tahu. Just lupa. Ku ingin dia tahu lu mengeruku di kau.